Lawatan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim bersama Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia, yang telah melakukan kunjungan ke limbungan kapal Lumut Naval Shipyard atau LUNAS yang berlokasi di pangkalan PLDM Lumut, untuk meninjau perkembangan terbaharu tentang status pembangunan kapal tempur littoral, LCS, menunjukkan pembangunan kelima kapal yang terus bergerak maju dan berkelanjutan. Ini memberikan harapan bagi kemandirian industri pertahanan di dalam negara. Pelbagai pihak terus melakukan pemantauan rapi, bagi memastikan langkah-langkah intervensi dapat dilaksanakan secara baik oleh LUNAS, demi kelancaran pelaksanaan projek-projek strategik di negara ini, di mana sesi lawatan ini mencerminkan tahap profesionalisme dan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menentukan kejayaan pelaksanaan projek pembinaan aset strategik negara. Kehadiran aset-aset ini dalam inventori TLDM nanti akan dilihat dapat melahirkan sinergi kuasa maritim negara untuk terus menjaga dan mempertahankan kepentingan negara.